Ini Empire Byzantine, ini Empire Sassanid, ini Arab Kafe Quraisy. Ibarat dia macam rumah kau sebelah KLCC. But instead of KLCC tu dua empire besar, KLCC tu sebenarnya orang Arab. Yang mana lepas tu kau punya crusade tak pernah menang lawan orang Arab. Sebelum kemunculan Islam pada abad ke-7 Masihi, semenanjung Arab mempunyai landscape agama yang bermacam rupa. Walaupun masyarakat Arab sering dikaitkan dengan penyembahan berhala, bukti sejarah dan arkeologi menunjukkan kewujudan banyak tradisi keagamaan melangkaui politisme, majusi dan bentuk kepercayaan monoteistik yang lain. Kajian dekat inskripsi purba dan sumber sejarah ni bantu berikan kita satu gambaran yang lebih kompleks tentang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Dalam video ni, kita akan melihat bukti-bukti tersebut untuk memahami keadaan agama, amalan dan kepercayaan yang wujud sebelum kemunculan Islam. Dalam rujukan membabitkan sejarah dan agama, aspek yang paling penting untuk kita fahami adalah konteks macam mana dia berlaku. Ini juga boleh diguna pakai dalam kemunculan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke tanah Arab pada abad ke-7 Masihi. Jadi apa dia konteks sejarah, sosial dan agama ketika kemunculan agama Islam? Dalam tradisi agama Islam, ilmu sirah itu sendiri sering dirujuk untuk seseorang memahami konteks ini. Antara nukilan yang terkenal ialah kitab Al-Asnam karangan Hisham Ibn Kalbi. Tapi seorang sarjana moden bernama Ahmad Al-Jallad, dalam petikannya dia berkata paganism ni dia dah jadi trop yang telah digunakan untuk menonjolkan perbezaan antara amalan Islam dan apa yang datang sebelumnya. Maksudnya untuk legitimize apa-apa amalan dalam agama, seringkali masyarakat jahiliah yang politeistik ni dia jadi punching bag. Tanah Arab ni dia tak terasing daripada peristiwa-peristiwa sejarah utama. Para sarjana sekarang semakin menyedari betapa banyaknya peristiwa yang mengambil tempat di sini. Macam mana kita lihat hari ni peranan Timur Tengah dalam ekonomi dunia. Macam tu jugalah sebelum kedatangan Islam. Kawasan semenanjung Arab ini dikelilingi dengan dua kuasa yang mendominisasi. Empire Byzantine ataupun Rom Timur dan Empire Sassanid Parsi. Empire Byzantine ni pada masa ini dia penganut agama Kristian. Manakala Empire Sassanid dari Parsi secara amnya penganut agama Zoroastrianism. Kalau korang nak tahu lebih tentang agama Zoroastrian ni, korang boleh check channel kita dalam episod yang lepas. Aspek yang penting untuk kita tahu ialah orang Arab ni dia bukanlah kumpulan yang bersatu ataupun homogeni pada masa ketika itu. Arabia ni sendiri dia terdiri daripada beberapa puak ataupun klan yang berbeza-beza dengan tradisi mereka yang pelbagai. Contohnya pada zaman ini kita ada Banu Lakhm di bahagian timur Arab yang bersekutu dengan Empire Sassanid. Jadi mereka lebih dekat dengan Empire Parsi pada ketika itu dan kebanyakan dari mereka ni tadi penganut agama yang politeistik dengan kepercayaan menyembah berhala. Manakala di bahagian barat kita ada Banu Ghassan yang berfungsi sebagai negara klien kepada Empire Byzantine ataupun Rom Timur ni tadi. Dan kebanyakan mereka adalah penganut agama Kristian. Tapi umumnya banyak bukti arkeologi yang menyimpulkan sebenarnya kebanyakan penduduk semenanjung Arab ini dia menganut agama politeistik yang menyembah banyak berhala. Dan tuhan-tuhan mereka ini dikaitkan dengan tempat-tempat yang tertentu dan suku kaum yang tertentu. Ada juga kuil-kuil untuk tuhan-tuhan yang berbeza. Orang ramai boleh berkunjung, datang untuk menyembah bila-bila masa. Tuhan-tuhan mereka ni pula, kadang dia sebenarnya cuma perwakilan bagi konsep-konsep yang abstrak, macam fenomena alam. Antara contoh Tuhan mereka ialah satu adalah Tuhan Syams,
yang secara harfiahnya bermaksud matahari. Sejarawan Robert G. Hoyland menulis Tuhan-Tuhan mereka ini diwakili dengan perkara-perkara yang penting dalam hidup mereka, tapi di luar kawalan mereka, seperti mana hujan ataupun kesihatan, mati dan lain-lain. Dan of course ada juga deity yang famous macam Allah, salah satu daripada 3 berhala yang sebenarnya disebut dalam Al-Quran tu sendiri. Yang mana lagi 2 ialah Manat dan Al-Uzza. Satu lagi dewa utama dari kaum Arab Jahiliah ialah Rudau, yang dikaitkan dengan bulan, dan ada pandangan yang menganggap Rudau ini adalah bapa kepada Allat. Kita juga ada dewa dengan nama Baal, dewa hujan dan ribut, yang namanya kita kenali dari agama Kanaan dan juga disebut dalam kitab Injil dan Epstein File. Apapun ini cuma beberapa daripada contoh Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang Arab. Seperti yang dicadangkan oleh sejarawan Robert G. Hoyland, dewa-dewa ini juga kadang diseru untuk macam-macam keadaan yang berbeza. Kebiasaannya mungkin perkara-perkara biasa seperti memohon kesihatan yang baik atau bantuan dengan masalah hidup. Dewa-dewa ni pula kadang dorang letak dalam shrine ataupun kuil-kuil yang boleh diziarahi. Ini membawa kita ke poin seterusnya, iaitu ritual penyembahan. Sebelum kedatangan Islam, Semenanjung Arab sebenarnya ada banyak kawasan suci ataupun haram yang dikaitkan dengan pelbagai kabilah dan dewa-dewa yang mereka sembah. Setiap kabilah biasanya ada pusat ibadah tersendiri yang digunakan untuk berdoa, bernazar, mempersembahkan korban dan adakan upacara keagamaan. Antara tempat suci yang terkenal ialah Zulkhalasa, sebuah kuil yang terletak di bahagian selatan Semenanjung Arab. Dalam beberapa sumber sejarah, ia pernah digelar sebagai Kaabah Yaman. Tapi gelaran itu hanyalah sebagai perbandingan sebab fungsinya sebagai pusat ibadah. Dia bukan copy-paste Kaabah dari Mekah. Malah kat sana ada tradisi dan amalan keagamaan yang tersendiri. Dan besar kemungkinan rupa bentuknya juga berbeza. Kuil inilah yang diceritakan dalam surah Al-Fil bila Abraha hantar tentera gajah untuk serang Kaabah. Di utara pula, tamadun Nabatian bina sebuah kota yang dinamakan Petra pada hari ini, yang ada kawasan suci mereka sendiri. Dekat sana ada kuil-kuil dan ruang ibadah yang didedikasikan untuk dewa-dewa mereka. Selain itu, banyak lagi kabilah Arab yang ada kawasan suci tersendiri, batu-batu keramat dan kuil tempatan yang menjadi lokasi korban dan ziarah mengikut kepercayaan masing-masing. Tapi ini semua berlaku sebelum kemunculan Islam. Masyarakat Arab pada ketika itu hanyalah suku kaum yang berpecah-pecah di sebuah semenanjung yang diapit 2 kuasa besar dunia. Tapi selepas kemunculan Islam, agama ini membawa satu perubahan. Ia menyatukan masyarakat Arab di bawah satu agama dan satu kepimpinan. Itulah yang membawa bangsa Arab yang berpecah ini untuk menandingi empayar besar dalam tempoh cuma beberapa dekad. Bangsa yang sebelum ini dianggap kecil dan tersisih boleh muncul sebagai kuasa baharu yang merampas jajahan 2 empayar.